InsyaAllah untuk malam ni kita akan menyambung lagi sirah baginda Nabi SAW, khususnya berkaitan tentang Al-Maghazi, iaitu peperangan-peperangan baginda Nabi, dan perbincangan kita akan menuju ke peristiwa peperangan Uhud dan menuju kepada peristiwa selepas peperangan Uhud. Dan kita akan lihat tuan-tuan, di dalam peperangan Uhud ini dia berlaku pada tanggal 7 Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah taala izinkan kepada kita pada malam ini, sekali lagi dapat bertemu, dan sekali lagi Allah taala memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoalah kepada Allah, semoga Allah taala melapangkan dada, memberikan kefahaman, juga memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari, kerana ilmu-ilmu ini tidak akan menjadi manfaat kepada kita melainkan setelah ia diamalkan. Dan dengan ilmu yang bermanfaat inilah barulah ilmu akan menjadi taufik dan hidayah. Barulah ia akan menjadi petunjuk kepada hati-hati kita, sehingga nanti kita kembali kepada Allah di negeri akhirat kelak dalam keadaan Allah Ta'ala redha dan menerima seluruh amal-amal yang kita lakukan. Dan Allah jualah yang akan mengampuni setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah untuk malam ni kita akan menyambung lagi sirah baginda Nabi SAW, khususnya berkaitan tentang Al-Maghazi, iaitu peperangan-peperangan baginda Nabi, dan perbincangan kita akan menuju ke peristiwa peperangan Uhud dan menuju kepada peristiwa selepas peperangan Uhud. Dan kita akan lihat tuan-tuan, di dalam peperangan Uhud ini dia berlaku pada tanggal 7 Syawal tahun yang ketiga Hijrah, iaitu pada hari Sabtu. Baginda Nabi SAW keluar daripada rumah baginda Nabi adalah selepas asar pada hari Jumaat. Lalu bermalam di satu daerah namanya Syaikhan. Dan pada hari keesokannya, hari Sabtu, barulah Nabi bertolak dan sampai ke medan Uhud. Dan peperangan ni berlaku pada waktu duha di hari Sabtu, dan dia selesai pada hari tersebut juga. Dan pada hari itu juga baginda Nabi SAW kembali pulang ke kota Madinah. Ringkas tuan-tuan, perang ni adalah perang yang pendek. Namun kalau kita melihat pada catatan-catatan sirah, riwayat berkaitan tentang peperangan Uhud ni sangat-sangat detail. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah peperangan Uhud di dalam Al-Quran lebih daripada 60 ayat. Lebih daripada 60 ayat. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita boleh belajar dan kita akan lihat di dalam peperangan Uhud. Baik. Kita telah bahaskan tuan-tuan punca peperangan Uhud. Kita telah bahaskan apa yang berlaku sebelum perang Uhud dan semasa perang Uhud tuan-tuan. Dan semua orang tahu di dalam peperangan Uhud ini perkara yang telah berlaku ke atas para sahabat baginda Nabi, iaitu 50 sahabat yang duduk di atas bukit pemanah, yang ditugaskan sebagai pemanah. 50 yang ditugaskan, 40 daripadanya telah turun daripada bukit memanah yang telah melanggar arahan daripada baginda Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa minhum man yuridud dunya wa minhum man yuridul akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
sebahagian daripada mereka itu ada keinginan kepada dunia dan sebahagian daripada mereka itu ada keinginan kepada akhirat. Satu perkara yang mengejutkan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sesuatu yang kita tak tahu. Para sahabat yang menyertai peperangan Uhud ni tuan-tuan, para sahabat yang benar-benar beriman dan benar-benar ingin menegakkan agama Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga sebahagian mereka itu keinginan kepada dunia. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita kembali kepada sirah, para sahabat yang ingin menyertai peperangan Uhud ni adalah para sahabat yang benar-benar ingin keluar berjihad. Bila Nabi SAW mentakwilkan mimpi baginda Nabi, seperti mana dalam hadis rawahu Bukhari, kata baginda Nabi, aku telah bermimpi dengan 3 perkara. Aku melihat lembu yang telah terbunuh. Aku telah melihat hujung mata pedangku telah patah. Dan aku juga telah melihat tanganku di dalam baju besiku. Lalu baginda Nabi mentakwilkan, lembu yang mati terbunuh atau lembu yang mati itu adalah merujuk kepada kalangan para sahabat baginda Nabi, ramai yang akan syahid di dalam peperangan ini. Takwilan kedua, di pedang baginda Nabi, hujung mata pedang Nabi akan sumbing ataupun akan patah. Kata baginda Nabi, ada daripada kalangan sahabatku, daripada kalangan keluargaku yang akan syahid. Merujuk kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan yang ketiganya, tangan Nabi berada di dalam baju besi Nabi adalah merujuk kepada strategi baginda Nabi, kita berperang di dalam kota Madinah. Tapi sahabat-sahabat baginda Nabi SAW yang duduk dalam mesyuarat ni, mereka tak setuju dengan pandangan Nabi. Mereka kata, tak, ya Rasulullah, kita akan berperang di luar kota Madinah. Kita akan berperang di luar kota Madinah. Sedangkan tuan-tuan, baginda Nabi dah menyebutkan tentang takwilan mimpi Nabi. Dan kita tahu mimpi Nabi adalah sebahagian daripada nubuwah, tanda-tanda kenabian. Dan ia adalah sebahagian daripada kebenaran. Nabi menyebutkan keluarga Nabi akan syahid, para sahabat Nabi ramai yang akan syahid. Kalau kita lah tuan-tuan yang duduk dalam pasukan ini, sudah tentulah gementar jiwa kita. Kalau itu yang akan berlaku pada kita, ramai yang akan syahid, kita dengar cakap Rasulullah, kita peranglah di dalam kota Madinah. Tapi sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Uhud, dia kata tak. Kita akan berperang ya Rasulullah di luar kota Madinah. Khususnya daripada kalangan Ansar, iaitu daripada kabilah Aus. Mereka cemburu dengan kabilah yang lain, iaitu kabilah Khazraj, yang ramai menyertai di dalam peperangan Badar. Jadi mereka kata, kami dah lama dah menantikan saat-saat ini dan kami memang nak berperang dan kita akan berperang di luar kota Madinah. Dan baginda Nabi bila dalam mesyuarat itu, Nabi pun setuju dengan pandangan sahabat ni. Ini menunjukkan tuan-tuan, sahabat Nabi ni langsung tidak gementar. Walaupun dengar daripada kalangan sahabat akan ramai yang akan syahid, tak gementar. Mereka bahkan lebih bersemangat. Dengar ramai akan syahid, okey, kita akan berperang di luar kota Madinah. Bahkan di Syaikhan pula tuan-tuan, hari keesokan ketika mereka bertolak menuju ke medan Uhud, 300 daripada 1000 para sahabat Nabi ni, 300 patah balik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu ketua orang munafik. Walaupun 300 berundur tuan-tuan, 700 ini masing-masing semuanya masih lagi bersemangat untuk menuju ke medan perang. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita boleh nampak semakin bertapis-tapis, ditapis. Kalangan sahabat ni ditapis lagi, kalangan sahabat ni ditapis lagi. Artinya yang pergi ke medan Uhud ni tuan-tuan, dalam kalangan sahabat Nabi, memang benar-benar solid keimanan dia. Betul-betul nak berperang. Sampai di medan perang tuan-tuan, mereka telah dicabar oleh Abu Amir Al-Fasik yang melakukan provokasi. Abu Amir ni tuan-tuan adalah dulunya adalah ketua kepada orang-orang Aus dan juga Khazraj. Sebelum mereka jadi Ansar, sebelum hijrah, mereka ni diketuai oleh Abu Amir. Dipanggil Abu Amir Ar-Rahib. Tetapi kerana Abu Amir ni menolak dakwah baginda Nabi menggelarnya sebagai Abu Amir Al-Fasik. Dia benci kepada Nabi, maka ditinggalkan kota Madinah dan dia duduk bersama dengan orang-orang Mekah. Jadi dalam peperangan Uhud tuan-tuan, dia telah menyertai Abu Sufyan sebagai tentera musyrikin Quraisy. Dan sewaktu dia nak berperang tuan-tuan, dia telah melancarkan provokasi kepada orang-orang Ansar. Dan orang Ansar langsung tidak berganjak, tak termakan provokasi.
dan masing-masing solid nak berperang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang berlaku di dalam peperangan, sebahagian daripadanya kata Allah, may yuridud dunya wa minhum may yuridul akhirah. Ada keinginan kepada dunia. Tujuan cerita ni tuan-tuan adalah untuk memberi peringatan kepada kita. Sahabat-sahabat baginda Nabi SAW yang berperang bersama dengan Nabi, yang berada di dalam medan jihad, yang solatnya di belakang Rasulullah, yang mendengar tazkirah peringatan daripada Rasul tuan-tuan, mereka itu pun teruji dengan keinginan dunia mereka. Mereka pun teruji dengan keinginan dunia mereka. Apatah lagi tuan-tuan, kita yang jauh daripada Rasul. Kita yang tak pernah solat di belakang Rasul. Kita yang tak pernah melihat Rasul tuan-tuan. Sudah tentu kadang-kadang goyang juga niat kita. Dan goyang juga pendirian kita. Dan berbelah bagi antara dunia dan juga akhirat kita. Sebab itulah, bila kita dengar kisah peperangan Uhud ni tuan-tuan, antara pelajaran yang paling utama adalah sentiasa memperbaharui dan meluruskan niat-niat kita. Sekalipun tuan-tuan, kita sering kali datang ke kuliah agama, sering kali kita berada di masjid, bahkan dilihat oleh orang lain sebagai ahli masjid, orang masjid tuan-tuan, belum tentu lagi niat kita lurus. Boleh jadi kita ada keinginan pada dunia kita. Saya begini sebab saya nak dapatkan pandangan manusia. Saya begini sebab saya nak dapatkan laba daripada dunia. Yang inilah yang sentiasa kita kena membanyakkan istighfar dan meluruskan niat kita. Mereka yang berada bersama dengan Rasul pun teruji tuan-tuan. Apatah lagi kita yang sudah tentu lagi teruji. Maka sebab itulah kisah ini tuan-tuan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai ingatan bersama. Sebab itu di dalam surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min syarril waswasil khannas. Allah menyebutkan syaitan itu adalah al-waswas, menggunakan wazan fa'al, wazan yang sama digunakan kepada Dajjal. Al-waswas iaitu syaitan yang kerjanya membisikkan. Membisik yang profesional tuan-tuan, profesional. Dia bujuk, dia rayu dan dia tak pernah jemu untuk menghasut dan membisikkan kejahatan-kejahatan kepada manusia. Dan syaitan itu juga disebut sebagai Al-Khannas, yang tenggelam timbul. Para mufassir tuan-tuan menyebutkan, seperti mana di dalam hadis baginda Nabi SAW, syaitan ini sentiasa ada di dalam darah manusia, mengalir di dalam darah manusia. Dan apabila manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan ini akan timbul menguasai manusia. Dan apabila manusia ni ingat kepada Allah, maka syaitan ini akan tenggelam dan melarikan dirinya. Sebab itu kalau kita tengok dalam kehidupan kita, kenapa ada orang tuan-tuan, dia nampak duit RM10, dia nak ambil pun dia takut tuan-tuan. Dia nak belanja pun dia takut sebab dia tahu ini adalah duit yang bukan hartanya. Kalau dia makan, ini adalah harta yang haram. Kalau dia makan, maka akan menjadi azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebahagian manusia yang lain tuan-tuan, 10 juta dia makan pun tak rasa apa-apa tuan-tuan. Kenapa jadi macam ni? Sebab yang membezakan, ada manusia yang ingat kepada Allah, ada manusia yang tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Bila manusia ingat kepada Allah tuan-tuan, syaitan akan mengecil. Tapi bila manusia lupa kepada Allah, syaitan akan membesarkan dirinya dan dia menguasai kita. Ada kes dahulu tuan-tuan, manusia boleh membunuh sehingga mengerat sedikit demi sedikit tubuh manusia ni. Potong sikit-sikit tanpa rasa ngeri tuan-tuan, tanpa rasa takut. Kita ni tuan-tuan nak pukul orang pun takut. Apatah lagi kita nak membunuh seseorang, takut. Tapi ada orang tuan-tuan bukan sekadar bunuh, bahkan dia boleh kerat-kerat pula. Dia boleh buat sesuatu yang luar daripada jangkauan kita. Ini namanya khannas. Sebab itu tuan-tuan hati-hati, dan inilah yang dipesan di dalam Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara kisah utama yang selalu kita dengar di dalam peristiwa peperangan Uhud. Jadinya tuan-tuan, asbab daripada peristiwa itu, kalangan sahabat Nabi telah diserang oleh Khalid al-Walid, dan serangan itu telah menyebabkan pasukan Islam pecah kepada 3 kumpulan. Sebahagian sahabat Nabi ada yang lari ke kota Madinah. Bila suasana berkecamuk, sebahagiannya lari ke kota Madinah. Sebahagian yang lain pula lari ke atas bukit Uhud. Yang tuan-tuan pergi itu bukit memanah, bukit Uhud yang besar dekat belakang tu. Mereka lari ke belakang. Dan sebahagian yang lain yang keluar daripada medan Uhud dan kembali semula ke medan Uhud.
Pasukan yang masuk ke dalam medan Uhud semula tuan-tuan, dia dah lari lalu dia masuk balik. Pasukan inilah yang akhirnya bercampur dengan puak musyrikin, dan inilah antara yang ramai yang syahid di dalam peperangan. Bila suasana tak menentu, pasukan Islam pun tak mengenal sesama mereka tuan-tuan, maka berlakulah iaitu serangan dan pembunuhan di antara satu sama yang lain. Dan perkara ni berlaku kepada sahabat baginda Nabi SAW, iaitu Huzaifah Al-Yamani. Ayahnya terbunuh di tangan orang Islam sendiri di dalam peperangan Uhud. Kerana apa? Sebab kita dah tak sedar dan kita pun tak perasan mana satu tentera Islam, mana satu tentera musyrikin. Baik. Jadinya catatan dalam sejarah tuan-tuan mencatatkan bila berlakunya serangan ini 70 orang sahabat Nabi syahid di dalam peperangan. 70 orang. Daripada 70 orang ni 65 daripadanya adalah golongan Ansar. 65 daripadanya adalah golongan Ansar. Daripada golongan Ansar ni tuan-tuan, yang paling ramai adalah 41 orang daripada Khazraj. Manakala 24 orang adalah daripada Aus. Jadi seorang lagi daripada kalangan Yahudi. Bakinya 4 orang daripada kalangan Muhajirin. Total semua tuan-tuan adalah 70 orang syuhada di medan Uhud. Tetapi ada satu kisah yang masyhur juga tuan-tuan, tapi mungkin tak disebut-sebut. Iaitu ada kalangan seorang tentera yang menyertai tentera sahabat yang dikenali sebagai Kuzman. Yang mana Kuzman ni tuan-tuan antara jagoh di dalam peperangan Uhud. Kerana di tangan Kuzman ada 2 orang musyrikin Quraisy yang mati di dalam perang tanding, perang one by one. Sebelum berlakunya perang terbuka, mereka ada perang tanding, perang one by one. Jadi di tangan Kuzman ada 2 orang musyrikin Quraisy yang telah mati. Dan bakinya tuan-tuan berlaku di dalam peperangan. Tetapi tuan-tuan, masa pusingan pertama selesai, ketika mana tentera Islam menang, dan ketika itu Kuzman telah cedera parah. Para sahabat baginda Nabi SAW dapatkan Kuzman, lalu dibagi tahu kepada Kuzman, Kuzman, ayo kita pulang. Sebab kita dah menang dah dalam peperangan ni. Ini pusingan pertama, kita dah menang dah. Apa yang keluar daripada mulut Kuzman? Dia kata, tak. Saya tak pernah berperang kerana Allah dan Rasul. Saya bukan berperang untuk mempertahankan agama ni. Tak. Saya berperang ini adalah untuk menjaga maruah air muka kabilah saya. Sebab rupa-rupanya tuan-tuan, Kuzman ni dia pergi perang Uhud bersama dengan tentera sahabat adalah untuk mewakili kabilah dia. Dalam kabilah dia tak ada orang yang pergi peperangan ni melainkan dia seorang je. Jadi dia pergi ni adalah untuk menjaga maruah kabilah dia. Supaya tak ada orang kata kabilah dia ni penakut, pengecut. Sebab mereka semangat asabiah sangat kuat tuan-tuan. Jadi dia rasa dia bertanggungjawab untuk menjaga maruah kabilah dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia pergi perang bukan kerana Allah dan Rasul. Dan dia tak dikira sebagai orang yang mati syahid. Ni kita nampak betapa pentingnya niat di dalam sesuatu amalan tuan-tuan. Sebab itu para ulama menyebutkan, ada manusia yang amalnya kecil, tapi kerana niatnya betul, amalnya menjadi besar. Ada manusia yang amalnya besar, tapi kerana dia tersalah niat tuan-tuan, akhirnya amalnya itu tidak menjadi pahala dan manfaat kepadanya. Jadi sebab itu tuan-tuan, biarlah amal kita sedikit, tapi amal kita itu berlandaskan kepada niat yang betul dan sentiasa dilakukan secara konsisten. Itu lebih utama dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak gunanya kalau amalannya besar sangat tuan-tuan, tapi niatnya tak betul. Dan apatah lagi dilakukan hanya sekali-sekala pula. Jadi tak bermanfaatlah kepada kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila selesai peperangan ni tuan-tuan, Abu Sufyan dengan bangganya mengatakan dia menang. Dan dia telah berjanji dengan baginda Nabi SAW untuk berperang pada waktu yang mendatang. Yang digelar sebagai Badar Al-Maw'id. Badar yang dijanjikan. Dia ajak bertemu pada tahun depan. Iaitu kita kata nak double set lah tuan-tuan. Perang Badar tentera Islam menang. Dalam perang Uhud tentera musyrikin menang. Hakikatnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam Quran, di dalam surah, kalau kita perhatikan di dalam suratul Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hakikatnya tuan-tuan, perang ni pengakhiran dia adalah seri sebenarnya. Pengakhiran dia adalah seri. Tidak ada yang kita kata kalah. Kerana apa? Allah Taala menyebutkan dalam suratul Nisa ayat 104.
wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu berputus asa, hilang semangat ketika memburu mengejar musuh kamu. In takunu ta'lamun. Ini kerana kamu rasa sedih ataupun kamu rasa hilang semangat kerana kamu menderita kesakitan, kesengsaraan di atas luka-luka cedera dan juga di atas kematian dalam peperangan Uhud. Kalau kamu tercedera, ketahuilah fa innahum ya'lamun. Mereka itu musuh Allah pun cedera. Kama ta'lamun, seperti mana kamu cedera ataupun kamu menderita. Bezanya wa tarjuna minallah. Bezanya yang kamu lakukan ini, walaupun kamu syahid, walaupun kamu cedera, kamu lakukan untuk mendapatkan redha Allah, ada pahala. Sedangkan mereka itu mala yarjun, mereka itu tidak ada pahala di sisi Allah. Mereka tak dapat redha daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah mengingatkan, kalau kamu rasa kamu cedera dalam perang ni, kamu menderita dalam perang ni, kamu syahid dalam perang ni, kamu kena ketahui, mereka pun cedera, mereka pun derita, mereka pun mati. Bezanya, apa yang kamu buat ada nilai ibadah di sisi Allah. Apa yang mereka buat langsung tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Di sini nak menunjukkan keputusan asalnya adalah seri, tuan-tuan, seri. Tetapi tetap berpihak kepada orang muslimin. Sebab apa yang dilakukan oleh orang muslimin ada nilai ibadah. Boleh claim pahala di hari akhirat. Berbeza dengan orang musyrikin pula, apa yang mereka lakukan menjadi kerugian yang besar kehidupan mereka di dunia dan juga kehidupan mereka di hari akhirat. Nah, itu pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita perhatikan, tuan-tuan, saat baginda Nabi SAW pulang ke kota Madinah pada hari Sabtu dan Nabi bermalam di kota Madinah pada Sabtu malam Ahad. Sepanjang malam, tuan-tuan, dalam riwayat menyebutkan baginda Nabi masih lagi terfikir-fikir berkaitan tentang tentera musyrikin Quraisy. Kerana baginda Nabi melihat orang musyrikin Quraisy tidak memenangi apa-apa di dalam peperangan Uhud. Mereka bawa modal yang sangat besar, lalu objektif peperangan mereka tak tercapai. Mereka tak berjaya membunuh Rasulullah. Mereka tak boleh membunuh, melumpuhkan Madinah, mengorbankan kalangan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan tokoh-tokoh utama dalam kalangan sahabat masih lagi hidup pada saat itu. Dan baginda Nabi merasakan kemungkinan besar Abu Sufyan dan tentera musyrikin dia mungkin akan patah balik. Rasa benci dan marah kepada Nabi sebab mereka rugi. Bukan mereka menang, tuan-tuan, hakikatnya. Jadi Nabi menjangkakan mereka akan patah balik. Mereka akan U-turn dan on the way balik ke kota Madinah, nak serang balik ke kota Madinah. Apa yang Nabi jangkakan, tuan-tuan, sebenarnya memang berlaku. Abu Sufyan ni bila dia sampai ke satu daerah namanya Rauha. Rauha ni dah jauh, tuan-tuan, di pertengahan jalan dah menuju ke Mekah dah. Abu Sufyan berhenti, tuan-tuan, lalu dia bincang di antara sesama musyrikin Quraisy. Kata mereka, kita patut patah balik ke kota Madinah, kita patut serang kota Madinah. Sebab dalam peperangan Badar, tokoh-tokoh utama mereka, pemimpin-pemimpin utama Quraisy telah mati. Tapi dalam perang Uhud, 70 syuhada Uhud. Tapi bukan daripada kalangan tokoh-tokoh utama ataupun sahabat-sahabat besar. Baginda Nabi masih lagi hidup. Bahkan sahabat-sahabat utama pun masih lagi hidup. Jadi mereka tak dapat apa-apa. 1 dinar pun mereka tak dapat, tuan-tuan. Dan membunuh baginda Nabi pun mereka tak dapat. Jadi kerugian. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan, bila Nabi SAW pada hari keesokannya, iaitu pada hari Ahad, 8 Syawal, baginda Nabi SAW bangun seawal pagi dan Nabi telah hantar seorang sahabat seru kepada sahabat-sahabat Nabi yang menyertai peperangan Uhud agar keluar semula daripada kota Madinah dan terus menghalau orang-orang musyrikin Quraisy. Pergi kejar orang musyrikin Quraisy. Terus, tuan-tuan, baki sahabat-sahabat Nabi yang masih lagi hidup, sama ada yang cedera ataupun yang masih lagi dalam keadaan kesakitan, semuanya keluar atas arahan Nabi kejar tentera-tentera musyrikin Quraisy. Dan mereka kejar, tuan-tuan, sampai ke satu daerah namanya Hamratul Asad. Sebab itu selepas perang Uhud, tuan-tuan, ada satu perang yang dikenali sebagai perang Hamratul Asad. Nah, perang ni Nabi sendiri hadir juga. Kejar. Hamratul Asad dengan kota Madinah ni, tuan-tuan, agak jauh lah. Saya tak pasti secara tepat. Tetapi kalau saya lihat daripada Google Earth, iaitu jaraknya lebih kurang, lebih daripada 2 marhalah. Lebih daripada 82 km, tuan-tuan. Lebih. Sahabat-sahabat Nabi kejar. Dan sebenarnya ada berlaku satu kisah
ketika Nabi SAW tengah arah para sahabat keluar daripada kota Madinah pada hari Ahad tu, datang seorang lelaki namanya Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuza'i. Dia ni datang daripada kabilah Khuza'ah yang ada hubungan dengan kabilah Bani Hashim, keluarga baginda Nabi SAW. Jadi Ma'bad ni tuan-tuan, dalam kalangan orang musyrik Quraisy tahu dia ni orang Quraisy. Dia ni orang kafir, musyrik. Tetapi tuan-tuan, dia telah datang kepada Nabi dan telah mengakui pengislamannya di hadapan baginda Nabi. Dan kata baginda Nabi SAW, wahai Ma'bad, kamu pergi kejar orang musyrikin Quraisy dan tolong lancarkan perang saraf. Maksudnya pergi dan tolong buat helah. Jadi Ma'bad ni tuan-tuan patuh kepada arahan baginda Nabi SAW. Nabi dan para sahabat on the way pergi ke Hamratul Asad. Ma'bad ni pergi terus kejar Abu Sufyan dan juga tentera musyrikin Quraisy. Mereka sampai ke satu daerah yang saya sebutkan tadi, iaitu namanya Rauha. Di Rauha ni tuan-tuan, dia jumpa dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan tanya pada Ma'bad, wahai Ma'bad, kamu daripada mana? Apa yang berlaku di belakang kamu? Maksudnya apa yang kamu nampak sebelum ni? Lalu dia kata, aku ni baru keluar daripada Madinah dan aku telah melihat ada satu kumpulan besar yang telah disusun oleh Muhammad untuk menyerang kamu. Untuk menyerang kamu. Ini helah dan helah. Memang Nabi keluar, tapi bukan jumlah yang besar. Jumlah yang sama dalam peperangan Uhud. Daripada 700 tentera Uhud tuan-tuan, 70 yang syahid. Berarti ada 630 orang tentera yang keluar. Jumlah yang sama, bukan jumlah lagi besar. Tapi helah dia kata ada jumlah yang sangat besar. Sebab dia membayangkan tuan-tuan, orang Ansar ada Aus dan juga Khazraj. Bukan semua Aus dan semua Khazraj yang keluar. Jadi seolah-olahnya dia nak kata, pasukan yang dihantar kali ini adalah pasukan yang lain pula. Kamu keletihan ni, nak on the way balik ke Mekah. Mereka ni pasukan baru. Baik kamu jangan datang. Dan ketika itu tuan-tuan, Safwan bin Umayyah, anak kepada Umayyah bin Khalaf, orang musyrikin Quraisy. Mereka ni pun akan masuk Islam juga. Tapi waktu ni mereka musyrik. Dia pun menyatakan pandangan dia. Dia kata pada Abu Sufyan, kita patah baliklah. Kita dah kira menang dah. Okey dah tu. Walaupun kita tak berjaya bunuh Muhammad, kita tak dapat harta ghanimah, kita dah kira menang dah. Tak apa, balik je. Jangan kita pergi. Takut-takut kita pergi dan kita akan dikalahkan. Itu kata Safwan. Tapi kata Abu Sufyan, tak. Kita semua sepakat nak menyerang kota Madinah. Macam mana pun kita nak menyerang kota Madinah. Dan waktu itulah Ma'bad kata, kalau kamu nak pergi, pergilah. Tapi kalau kamu kalah, kamu jangan kata aku tak nasihat. Allah Ta'ala campakkan pada saat itu tuan-tuan, ar-ru'bah, rasa gerun Abu Sufyan dan tentera Quraisy kepada baginda Nabi. Ucapan biasa tuan-tuan. Tapi ucapan tu mendatangkan rasa gerun dalam hati Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan kata, tak apalah, kita balik. Kita balik ke kota Mekah. Jadi mereka tak jadi melancarkan serangan kedua ke atas baginda Nabi. Sebab itu tuan-tuan, para sejarawan tuan-tuan mengatakan, sebenarnya perang ni dari sudut jumlah, ya, tentera muslimin syahid 70 orang. Lebih ramai daripada tentera musyrikin. Yang dicatatkan iaitu seramai 37 orang. Tentera musyrik 37 yang terkorban. Tentera Islam 70 yang syahid. Jumlah kita lagi ramai. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan sebenarnya adil. Jumlah yang tak ramai pun. Jumlah yang seimbang. Adil. Sebenarnya dua-dua pasukan ni, dua-dua cedera. Dua-dua terkorban. Tidak ada satu yang menang. Namun kalau kita tengok dalam perang Hamratul Asad, tentera Islam tuan-tuan, dia lebih sedikit. Pertama, kerana mereka dapat pahala di atas usaha jihad mereka, tak sama dengan orang musyrikin Quraisy. Yang kedua, tentera Islam menang dari sudut moral. Sebab menjadi budaya Arab zaman dahulu, kalau mereka berperang, lalu mereka menang, mereka akan stay di tempat yang mereka menang. Duduk tuan-tuan. Sebab apa? Satu, mereka nak berehat. Kedua, mereka nak berhibur tuan-tuan, meraihkan kemenangan. Ketiga tuan-tuan, mereka nak marking. Kalau ada berlakunya ataupun berlalunya para pedagang di laluan tersebut, mereka akan beritahu, kami baru lepas menang. Kami kalahkan sekian-sekian musuh. Dia akan war-warkan. Tapi tuan-tuan, tak berlaku. Abu Sufyan datang hari tersebut, mereka rasa mereka menang, hari tersebut juga mereka balik. Jadi di atas moral tuan-tuan, sebenarnya tentera Islam menang di dalam peperangan Uhud. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tuan-tuan menyebutkan ada 4 faedah di dalam peristiwa peperangan Uhud. Pertama, iaitu di dalam peperangan Uhud ini menzahirkan
teladan kepada kita, sesiapa yang meninggalkan perintah Rasul, maka dia mengundang kerugian. Ini berlaku dalam tentera pemanah tadi. Siapa yang meninggalkan perintah Rasul, dia akan kerugian. Kita tengok dalam peristiwa ni tuan-tuan, kalaulah 40 tentera pemanah ni tak turun, nescaya kita menang. Kita akan rasa macam tu. Sebabkan 40 orang yang ni turun tuan-tuan, kita kalah dari sudut angka dan kita rasa ini kerugian. Kalau kita rasa dalam perang ni kerugian tuan-tuan, mereka yang melanggar perintah Rasul dalam kehidupan dia, itu lebih rugi yang besar. Kerana apa kerugian yang besar? Sebab mereka rugi untuk kehidupan dunia mereka dan mereka juga rugi dalam kehidupan akhirat mereka. Itu adalah penyesalan yang lebih besar. Penyesalan dalam peperangan tuan-tuan, kita boleh counter balik pada peperangan-peperangan yang akan datang. Tak apalah, depan ni kita tak akan langgar perintah Rasul. Kita akan berperang seperti mana yang Rasul perintahkan. Tapi kalau kita melanggar perintah Rasul dalam kehidupan tuan-tuan, kehidupan ni hanya sekali je. Sekali dia berlalu dan dia tak akan patah balik. Ini penyesalan yang lebih utama. Itu pelajaran kepada kita. Kedua tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kekalahan di dalam peperangan Uhud ni tuan-tuan, ini bukanlah kekalahan, tetapi sebagai bukti keimanan. Sebab daripada perang yang pertama sampailah ke perang yang ke Uhud ni tuan-tuan, dah cecah 20 lebih perang. Sebanyak perang-perang sebelum perang Uhud tuan-tuan, semua peperangan tentera Islam menang. Semua menang, tak pernah kalah. Jadi peperangan sebelum-sebelum ni yang menang ni tuan-tuan, menjadikan kalangan para sahabat Nabi ni semuanya semakin yakin dan semakin menyokong baginda Nabi. Kita menang, kita menang. Sebab itu ulama mengatakan kemenangan sebelum ini adalah sebagai bukti pertolongan Allah. Tapi kekalahan untuk kali ini dalam perang Uhud, itu adalah sebagai bukti keimanan. Sebab biasa tuan-tuan, bila satu pasukan ni tuan-tuan kalah aja tak ada orang sokong. Tapi sebab dia menang tuan-tuan, tiba-tiba ramai pula yang sokong. Dulu kita tak nampak pun dia tuan-tuan. Tapi sebab menang, dia sokong. Nanti kalah, kita tak sokong balik. Itu biasa. Khususnya dalam, kalau ni tak mahu saya sebutlah, ni sebagai contoh je. Kalau kita tengok pasukan-pasukan bola sepak lah kan, tak pernah menang tuan-tuan. Sekali menang, ramai pula penyokong dia. Kita panggil lalang lah tuan-tuan. Tiba-tiba je sokong kan. Waktu dia kalah tuan-tuan, senyap je, buat otak reti je kan. Macam tu lah. Nak dibandingkan. Sebab nak betul-betul orang yang beriman ni, baginda Nabi kalah ke, baginda Nabi menang ke, dia tetap bersama dengan baginda Nabi. Itulah sebagai bukti keimanan. Dalam perang Uhud ni juga tuan-tuan, tujuan dia adalah untuk menzahirkan kumpulan-kumpulan munafik. Sebab kalau musuh tuan-tuan, kita tahu ia musuh, kita akan berhati-hati. Tapi kalau musuh dalam selimut, ini lebih bahaya. Sebab kita tak sedar dia adalah musuh kita. Khususnya adalah golongan munafik. Sebab itu dalam surah An-Nisa, bila Allah Ta'ala bercerita tentang peperangan Uhud ni, Allah Ta'ala banyak menyebutkan tentang kumpulan munafik. Banyak Allah Ta'ala sebut tentang kumpulan munafik. Sebab Allah Ta'ala tekankan tuan-tuan, sebab nak mengingatkan Nabi dan para sahabat, ada di antara kamu itu yang menjadi musuh di dalam selimut. Musuh dalam selimut ni sangat-sangat bahaya. Jadi kena berhati-hati. Bila berlaku perang Uhud tuan-tuan, terzahirlah wajah mereka yang sebenar. Wajah mereka yang sebenar. Sebab itu Umar Khattab tuan-tuan, walaupun peristiwa ni banyak berlaku dah, hadithul ifki, cerita fitnah ke atas Aisyah kan, walaupun dah banyak tanda-tanda golongan-golongan munafik ni, Umar Khattab selepas kewafatan baginda Nabi, Umar ni dia tak akan pergi solat jenazah ke atas kalangan orang-orang munafik. Dia akan pergi solat jenazah kalau dia nampak Huzaifah Al-Yamani pergi solat jenazah. Sebab Huzaifah ni tuan-tuan, dia memegang rahsia baginda Nabi SAW. Siapa yang munafik dan siapa yang tidak. Jadi kalau dia tengok, ada Huzaifah, baru dia pergi. Sebab solat jenazah dapat pahala 1 qirat, pahala besar. Jadi dia tengok, ada Huzaifah, dia pergi. Kalau dia tengok, tak ada Huzaifah, dia tak akan pergi tuan-tuan. Umar Khattab tak akan pergi. Sebab ini adalah musuh di dalam agama. Sebab itu banyak hadis Nabi tentang orang munafik. 3 tanda munafik kan. Orang munafik itu dia tak pergi solat subuh, dia tak pergi solat isya. Macam-macam Nabi sebut di dalam hadis-hadis baginda Nabi. Baik, kemudian tuan-tuan, yang keempat, hikmah berlakunya peperangan Uhud ini adalah untuk mengangkat darjat dalam kalangan sahabat. Adanya perang Uhud tuan-tuan, itulah menjadi asbab kalangan sahabat Nabi ada yang mati syahid, maka diangkatlah darjat mereka sebagai syuhada dan mendapat ganjaran dan pahala yang besar di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita baca dalam ayat-ayat kisah tentang perang Uhud, Allah juga telah menekankan, menegaskan mereka yang mati syahid itu hakikatnya mereka itu tidak mati dan sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah nak sebutkan, nampak macam mereka rugi, kalah, kita kehilangan ahli keluarga kita, kalangan sahabat kita hilang. Tapi Allah Taala nak bagi tahu sebenarnya mereka itu menang dan mereka itu hidup di sisi Allah Taala. Hakikatnya tuan-tuan, orang mukmin tak ada kerugian pun. Kalau mereka syahid tuan-tuan, mereka dapat ganjaran yang besar. Dan kalau mereka hidup, mereka dapat harta ghanimah. Apa yang ruginya tuan-tuan? Tidak ada yang rugi, sebaik sahaja apa yang kita lakukan itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, khalas tuan-tuan. Kita akan masuk kepada peristiwa yang berikutnya. Selepas Uhud, selepas Hamratul Asad. Sekarang tuan-tuan kita akan pergi ke peristiwa perang yang berlaku selepas peristiwa Uhud menuju kepada perang Ahzab. Daripada perang Uhud menuju ke perang Ahzab. Kalau kita analisis tuan-tuan, daripada tahun yang pertama hijrah, khususnya bulan Rabiul Awal, sebab Nabi sampai ke kota Madinah bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal Nabi sampai ke kota Madinah, tahun pertama hijrah. Perang yang pertama berlaku tuan-tuan iaitu pada bulan Sya'ban, pada bulan Ramadan, tak salah, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Okey, ada 3 bulan. 3 bulan ni berlakunya perang. Perang yang pertama pada tahun pertama hijrah. Daripada tahun pertama hijrah tuan-tuan sampailah bulan Ramadan tahun kedua hijrah. Sebelum berlakunya perang Badar, ada 9 perang. Ada 9 perang. Maksudnya daripada hari yang Nabi sampai ke kota Madinah sampailah berlakunya perang Badar, dia lebih kurang dalam 16 bulan berlaku 9 perang. Maksudnya ni sebuah negara yang baru tumbuh tuan-tuan. Jadi ramai musuh. Ramai orang yang tak suka. Ramai orang yang meletakkan permusuhan kepada baginda Nabi dan kerajaan Islam Madinah. Sebab itu dulu saya dah highlightkan pada tuan-tuan melalui suratul Maidah, Allah menyebutkan ada 4 musuh yang utama. 2 musuh Allah highlight dalam Quran. 2 musuh Allah tak sebut dalam Quran. Musuh yang Allah sebut dalam Quran iaitu golongan Yahudi dan golongan musyrikin. Yahudi pecah pada 3. Qainuqa, Quraizah, Bani Nadir. Manakala musyrikin merujuk pada musyrikin Quraisy. Yang ini Allah sebut dalam Quran. 2 lagi musuh Allah Ta'ala tak sebut. Pertama adalah munafik dan yang kedua adalah golongan Badui. Jadi ada 4 musuh. Kalau kita tengok tuan-tuan, daripada 4 musuh Nabi ni, 2 musuh luar kota Madinah, 2 musuh dalam kota Madinah. 2 musuh yang duduk di luar kota Madinah, orang musyrikin Mekah dan juga orang Badui. 2 musuh yang berada dalam kota Madinah, orang Yahudi dan juga orang munafik. Kenapa 2 musuh Allah sebut, 2 musuh Allah tak sebut? 2 musuh yang Allah sebut kerana 2 musuh ini memang menzahirkan permusuhan kepada Nabi. Mereka tunjuk kebencian pada Nabi. Manakala 2 musuh lagi tuan-tuan, mereka sembunyikan permusuhan kepada Nabi. Kerana mereka sembunyikan, Allah tak sebut. Sebab kalau disebut tuan-tuan, maka nanti akan menjadikan para sahabat mula bersangka-sangka kepada orang lain. Jadi tak disebut. Tapi kita boleh nampak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala ada menegaskan ingatan-ingatan berkaitan tentang golongan-golongan musuh yang menyembunyikan permusuhan ke atas baginda Nabi SAW. Okey, ada 4 musuh. Jadi serangan kepada Nabi ni tuan-tuan berlaku pada tahun pertama hijrah sampai perang Badar. Ada 9 perang. Daripada perang Badar menuju kepada perang Uhud lebih kurang dalam tempoh 12 bulan. Tadi 16 bulan. Badar ke Uhud 12 bulan. Dalam tempoh 12 bulan tuan-tuan, perang berkurang. Daripada 9 perang dalam tahun pertama, masuk tahun kedua, perang menjadi 8 perang. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi berjaya mengawal risiko. Risk management kat situ. Nabi SAW juga tuan-tuan boleh control damage. Sebab kita kerajaan yang baru tumbuh ni, kita tak ada kelengkapan, kita tak ada kewangan yang kuat, tak ada kewangan yang kukuh. Tapi macam mana kita boleh kontrol? Itulah yang kita kena lihat macam mana gaya baginda Nabi memimpin kota Madinah. Yang itu kena analisis, barulah kita rasa sirah ni hidup dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, daripada Uhud menuju kepada Khandaq, dia bukan lagi 16 bulan, dia bukan lagi 12 bulan tuan-tuan. Dia tempoh Uhud ke Khandaq adalah 24 bulan, 2 tahun tempoh. Beza
Uhud ke Khandaq adalah bezanya 2 tahun. Dalam beza 2 tahun tuan-tuan, berlaku perang hanya 7 kali sahaja. Angka perang semakin kurang. Musuh semakin kurang. Bahkan musuh mula respect dan menghormati baginda Nabi SAW. Itu menunjukkan kerajaan Islam semakin kukuh. Semakin stabil tuan-tuan. Musuh dah mula tak berjaya. Bahkan kalau kita perhatikan lagi, di dalam perang Uhud ni, dari sudut gambaran ataupun dari sudut pandangan, kerajaan Islam nampak kalah lah. Jadi kerajaan Islam nampak hilang kewibawaannya. Jadi musuh-musuh yang menyembunyikan permusuhan, sudah tentulah inilah peluang kita nak menyerang kota Madinah. Inilah peluang. Tapi tuan-tuan, berlaku sebaliknya. Walaupun asalnya nampak macam kita tentera Islam kalah, tapi musuh yang nak menyerang tu tak berjaya nak zahirkan. Macam mana Nabi buat? Yang ini yang kita kena perhatikan dalam perang-perang yang selepas ni. Apa tindakan Nabi, apa keputusan yang Nabi buat menjadikan musuh ni tak berani nak cuba, kita kata acah-acah ke, yang betul-betul nak serang Nabi ke, mereka tak berani langsung, tuan-tuan. Sebab ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi tu berjaya untuk menstabilkan kerajaan Islam Madinah. Okey. Kalau kita buat analisis lagi, tuan-tuan, daripada tempoh 24 bulan, dalam 24 bulan, tuan-tuan, 3 bulan yang pertama berlaku 5 perang serentak. 5 perang serentak. Sebab musuh-musuh yang kuat ni, yang duduk mengelilingi kota Madinah ni, mereka nampak yang mana ketika itu kerajaan Islam ni kalah. Jadi mereka buat serangan secara mendadak. 3 bulan, 5 perang, tuan-tuan. 1 bulan, 2 perang serentak. 1 bulan, 2 perang serentak. Bulan ketiga, 1 perang je. Saya istilahkan, tuan-tuan, ini sebagai kabilah spring lah. Kita ada Arab Spring kan. Ini kabilah spring. Sebab waktu tu, tuan-tuan, memang berlakunya serangan demi serangan. Bertali arus. Bahkan disebabkan peristiwa inilah, Nabi SAW telah mengangkat doa di dalam solat Nabi yang kita sebut sebagai kunut nazilah. Kunut nazilah. Dan Nabi berdoa selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh Nabi berdoa. Menunjukkan situasi ketika ini, tuan-tuan, adalah situasi yang sangat-sangat getir. Sangat-sangat sukar. Tapi Nabi SAW berjaya kontrol. Baik. Okay, azan kita dulu. Okay. Baik. Jadi Nabi SAW berjaya kontrol, tuan-tuan. Dengan kesukaran tu, tapi situasi itu kita boleh nampak. Macam mana sukar dan susahnya, tapi Nabi berjaya kawal. Dalam tempoh 3 bulan yang pertama tu. Tapi lepas peristiwa 3 bulan ni, tuan-tuan, 5 perang dah berlalu, jarak antara selepas itu adalah 6 bulan berikutnya berlaku 1 perang. 6 bulan berikutnya berlaku 1 perang. Itu pun perang, tuan-tuan, yang terpaksa berlaku. Kenapa terpaksa berlaku? Sebab disebut sebagai Badar Al-Mau'id. Badar Al-Mau'id, perang yang dijanjikan. Asalnya tak ada perang, tuan-tuan, tapi sebab perang tu dah dijanjikan oleh Abu Sufyan dalam perang Uhud, berlakulah perang tu. Tapi perang ni tak tercetus. Bahkan menjadi keuntungan pada baginda Nabi SAW. Sebab Abu Sufyan, tuan-tuan, dia keluar separuh jalan, dia patah balik. Dia buat helah, dia kata, kita banyak masalah lah, tak payahlah teruskan perjalanan. Dia pun patah balik. Baginda Nabi SAW sampai ke Badar. Tunggu, tuan-tuan, beberapa hari. Tengok orang musyrikin Quraisy tak sampai-sampai, Nabi berniaga pula kat Badar, tuan-tuan. Untung pula bawa balik ke kota Madinah. Tu baginda Nabi. Dan lepas tu, tuan-tuan, beza 1 tahun lepas tu, 12 bulan berikutnya, baru berlaku 1 lagi perang. Itulah semuanya adalah 7 perang dalam tempoh 24 bulan ataupun dalam tempoh 2 tahun. Kita tengok macam mana baginda Nabi boleh kurangkan risiko, kurangkan permusuhan daripada 1 tahun ke 1 tahun ke 1 tahun. Ni kita belum kaji lagi, tuan-tuan. Daripada 1 tahun ke 1 tahun, macam mana baginda Nabi mengurus kewangan negara. Sebab daripada tak ada kuda, tuan-tuan, masuk perang berikutnya ada 2-3 ekor kuda. Masuk perang yang berikutnya berpuluh-puluh ekor kuda. Ini satu benda yang sangat menarik kalau dikaji. Baik, kita bagi lalu azan dahulu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selepas perang Uhud dan selepas perang Hamratul Asad, tuan-tuan, dalam tempoh 2 tahun Uhud menuju kepada Khandaq, ada 7 perang. Kita tengok dulu perang yang pertama. Perang yang pertama dia berlaku pada bulan Muharram. Jadi perang Uhud dan Hamratul Asad dia berlaku pada bulan Syawal. Dia berlaku dalam bulan Syawal. Kalau perang Uhud berlaku pada 7 Syawal,
Perang Hamratul Asad dia berlaku pada 8 Syawal, 9 Syawal, 10 Syawal, 11 Syawal. Bermula daripada Ahad sampai ke hari Rabu. Ahad sampai ke Rabu. Ada 4 hari. Itu perang Hamratul Asad pada bulan Syawal. Habis perang Syawal tuan-tuan, kita dah masuk Zulqa'dah dan kita dah masuk pada bulan Zulhijjah. Dan tidak berlakunya peperangan. Kenapa tak berlaku perang? Dia akan sama pada bulan Muharram. Kerana Zulqa'dah dan Zulhijjah adalah termasuk sebagai salah satu daripada bulan-bulan yang diharamkan. Bulan-bulan yang diharamkan. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Taubah, kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala itu adalah 12 bulan seperti mana yang telah termaktub di dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Maksud sejak awal lagi. Pada hari Allah jadikan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Allah telah menetapkan ada 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya 4 bulan haram ni tuan-tuan bukan bermula daripada zaman Nabi. Tapi sejak daripada hari Allah jadikan langit dan bumi. Iaitu merujuk pada bulan Rejab, pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ada 4 bulan. Jadi memang budaya orang Arab tuan-tuan, zaman dahulu Rejab mereka tak berperang, Zulqa'dah tak berperang, bulan Zulhijjah mereka tak berperang. Kenapa kena cerita ni tuan-tuan? Sebab kita kena tahu negara-negara Arab ni tuan-tuan, benua Arab ni dia berada di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah dunia. Dan zaman dahulu tuan-tuan, negara Arab ni dia berada di 2 kerajaan gergasi, iaitu kerajaan Rom Byzantine, Rom di timur, dan dia juga berada di antara kerajaan Sasani, iaitu kerajaan di Parsi. 2 kerajaan utama. Dan apatah lagi tuan-tuan, zaman tu pula mana-mana kerajaan dunia, kalau mereka nak menyebarkan dakwah agama mereka dan nak menguasai kekayaan dunia, mereka kena kuasai 3 laluan. 3 laluan utama. Kalau yang berada di sebelah barat Eropah tuan-tuan, mereka kena kuasai semenanjung Iberia. Kalau mereka nak menguasai hujung jauh timur tuan-tuan, mereka kena kuasai Selat Melaka. Dan kalau mereka nak kuasai laluan di tengah-tengah dunia, mereka kena kuasai kawasan Jeddah ataupun di Laut Merah. Ini 3 highway utama dunia. Sebab zaman dahulu jalan yang paling utama untuk jarak jauh adalah laluan lautan lah. Jadi 3 laluan ni mereka kena kuasai. Sebab itu tuan-tuan, kita akan tengok kenapa bergolak. Bergolak ni bukan sesama mereka je, tetapi mereka ditekan kerana masing-masing ketika itu mana-mana kerajaan dunia pun mereka nak ada kepentingan masing-masing. Jadi yang tersepitnya mereka yang berada duduk di laluan-laluan tersebut. Memang akan berlakunya mana-mana peperangan. Jadi secara ketetapan daripada Allah Ta'ala tetapkan ada 4 bulan yang diharamkan. Secara hikmahnya tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala tetapkan 4 bulan ni adalah sebagai peluang kepada mana-mana umat untuk laksanakan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Kalau kita tengok sebelum baginda Nabi SAW laksanakan ibadah haji tuan-tuan, iaitu Hajjatul Wada', masyarakat dahulu, jahiliyah, mereka percaya masuk sahaja bulan haji ni start daripada Syawal, maka tidak ada lagi ibadah umrah. Jadinya bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tak ada ibadah umrah. Yang ada haji dah. Jadi mereka kalau nak jalan buat ibadah umrah ni, mereka akan bertolak bermula pada bulan Rejab. Sebab ia adalah bulan haram. Dalam masyarakat Arab, mereka kenali Rejab sebagai Syahrul Asam, bulan pekak. Kenapa dipanggil pekak tuan-tuan? Sebab bulan tu tak berlakunya perang. Bergaduh pun tak dengar. Sebab tu dipanggil bulan pekak. Orang baik semua masa tu. Dia automatik berhenti tuan-tuan. Dia jadi macam satu peraturan dah. Berhenti Rejab. Masa bulan Zulqa'dah adalah bulan perjalanan haji. Orang bertolak pergi haji. Sebab zaman dahulu tuan-tuan, haji ni dia bermula daripada zaman Ibrahim AS. Jadi mana-mana agama Samawi yang beriman kepada agama mereka ni, mereka akan beriman kepada Ibrahim. Sama ada Yahudi ke, Nasrani ke, semua beriman dengan Nabi Ibrahim. Sebab itu di zaman tu, orang Yahudi dan orang Nasrani pun melaksanakan ibadah haji. Kan? Ini kita tengok pada sejarah. Mereka pun buat laksana ibadah haji. Mereka pun melakukan ibadah haji. Abu Jahal pun tuan-tuan buat ibadah haji. Kalau kita kata saya dah 3 kali haji, tak tanya Abu Jahal berapa kali.
Sebab itu kenapa Nabi kata al-hajju Arafah. Haji tu mesti di Arafah. Sebab orang musyrikin Quraisy dahulu kalau mereka buat haji, mereka tak pergi Arafah, wukuf. Mereka akan wukuf di kawasan Muzdalifah. Kenapa dia wukuf di Muzdalifah? Tuan-tuan kena tengok peta. Kalau tengok peta tuan-tuan, baru kita faham. Rupa-rupanya tuan-tuan, orang Quraisy dulu dia kata kita lahir di tanah haram. Kalau kita wukuf, kenapa kita kena keluar daripada tanah haram? Arafah duduk di tanah halal, bukan tanah haram. Jadi kalau nak duduk tanah haram, kita kena duduk di Muzdalifah. Jadi mereka tak wukuf di Arafah, mereka wukuf di Muzdalifah. Tengok, dia pun buat ibadah haji tuan-tuan. Okey, jadi masing-masing buat ibadah haji. Jadi perjalanan pada bulan Zulqa'dah. Zulhijjah bulan haji. Bulan Muharram tuan-tuan sepatutnya bulan on the way orang pulang daripada haji, tapi tak tahan dah tuan-tuan 3 bulan berhenti perang ni mana boleh, kita jiwa peranglah. Jadi peranglah start pada bulan Muharram. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, memang kebanyakan perang dia berlaku start daripada bulan Muharram, walaupun Muharram itu adalah bulan haram lagi. Okey. Jadi pada bulan Muharram berlaku ada 2 perang. Satu disebut sebagai Sariyah Abu Salamah. Berdasarkan dari perang inilah Abu Salamah syahid. Ini adalah suami kepada Ummu Salamah. Syahidnya Abu Salamah, Ummu Salamah isteri ni berkahwinlah dengan baginda Nabi dan dia menjadi ummahatul mukminin. Dia jadi ibu kepada orang mukmin. Jadi isteri baginda Nabi SAW. Jadi Abu Salamah dia ketuai perang ni. Sariyah Abu Salamah dia syahid. Kemudian tuan-tuan, dalam perang yang sama, dalam bulan yang sama juga berlaku satu lagi perang, iaitu perang Sariyah Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais Al-Juhani. Dan perang ni berlaku secara serentak pada bulan Muharram. Kenapa berlaku secara serentak? Saya sebutkan tadi, sebab berlakunya kabilah Spring. Musuh-musuh Nabi yang kuat-kuat luar kota Madinah ni nampak Madinah tertekan, Madinah dalam keadaan kalah ni, inilah peluang untuk kita menyerang. Dan berlakulah peperangan-peperangan ini di dalam bulan-bulan ini. Ini insya-Allah tuan-tuan kita akan sambunglah pada perbahasan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.